Bla 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 bla. Bahasa apa kau guna ni? Wah. Uncle. Apa? Tengok tu. Tepang tanya kak, akak jual robot ni ke? Ha, ya. Apa lagi yang robot ni boleh buat? Robot ni boleh buat kemas rumah, pasang lagu dan lain-lainnya. Uncle, jom beli robot ni. Tapi mesti mahal. Tak mahal pun. RM10 je. Murahnya. Belilah robot ni, Uncle. Macam scam je. Tak apa, aku akan beli. Terima kasih kerana membeli. Okey, sama-sama. Cuba kamu test robot ni. Okey. Robot, ambilkan aku segelas air. Hello? Oi, kau dengar tak? Ambilkan aku segelas air. Kau ni dah rosak ke sampai tak boleh dengar? Ha? Malaslah saya nak ambil air. Aku dah agak ni scam. Berita terkini. Kami mendapati bahawa ada seseorang yang telah terpelanting sampai ke angkasa. Bersama saya dengan Samad sebagai saksi. Sila terangkan, Samad. Macam ni cerita dia. Tadi saya nampak ada seorang terpelanting tinggi betul. Sampai ke angkasa pula tu. Saya sempatlah tengok pakai teleskop.